Alright, Zontes Malaysia telah melancarkan 3 model baru diorang. Kita ada Zontes 368D, Zontes 368E, Zontes 703F. So kita ada D, E, F. Telah diperbaharui dengan rupa wajah yang serba baru. So dalam model D dengan E ni, saya suka yang model D ni lah, sebab dia saiz dia kecil. So walaupun saiz dia kecil guys, ianya bukanlah calang-calang skuter guys. Dia menggunakan enjin 368cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 38 horsepower dan juga 40 Nm of torque, menggunakan sistem CVT automatik. Sekarang ni guys, berat dia guys sudah lebih ringan berbanding sebelum ni. Dari segi design dia, diorang dah ubah, diorang dah kurangkan material and pemilihan material yang lebih ringan dalam pembuatan motosikal ini. Datang dengan ABS depan dan belakang, traction control. Ini paparan meter dia. Full colored TFT. Berpusing-pusing. Lawa. So ni dia ada apps dia yang korang boleh connect motosikal ni, Zontes apps. Sekarang dia memang datang siap-siap kamera depan dan belakang. Dulu kamera ni optional, sekarang dia dah siap sekali. Korang tengok, lampu hadapan full LED, mantap. Okay, ada penyangkut MLO kat sini. Jom kita tengok. Ada kompartmen sebelah kanan. Wih, besar guys kompartmen dia. Kita tengok kompartmen kiri dia. Kiri pun ada kompartmen, juga dalam, dan ada charging port. Ini windshield dia, walaupun tak tinggi tapi kita boleh naik dan turunkan secara elektronik. Button seat dia dekat sini guys. Tu dia kompartmen dia. Decent lah, saya rasa satu helmet muat. Baju hujan banyak boleh letak, barang pun boleh letak banyak guys. Ada banyak lagi lah features dia yang lain di mana korang boleh baca lah. Saya bagi yang basic sahaja. Harga jualan dia memang cukup murah guys. So itu dia guys, Zontes 368D. So harga dia pada saya memang cukup berpatutan, bermula daripada RM25,000 dan ke bawah. So mana nak dapat harga macam tu guys, 368cc skuter. Yang ini saya suka. Alright guys, ini model yang kedua yang kita nak tengok, iaitu Zontes 368E. So yang ini berbeza dengan D. Yang D tu urban, yang ini lebih kepada touring. Touring maxi skuter. So saiz dia besar sikit berbanding dengan D tu. So siapa yang suka skuter saiz besar boleh tengok ni guys, Zontes 368E. So yang ini pun sama. Antara perbezaan dia dengan model sebelum ni, dia dah facelift sikit. Enjin dia pun sekarang menggunakan enjin yang sama macam model G 368cc yang mampu menghasilkan 38 HP dan juga 40 Nm of torque. Somewhere around that lah. And seperti yang korang tengok, seperti kebanyakan skuter menggunakan sistem CVT automatic. And motor ni juga sudah 15 kg lebih ringan daripada model sebelum ni. Macam mana dia achieve that orang kata savings, macam mana dia boleh kurangkan berat dia, korang tengoklah design dia kali ni. Dah banyak dah diringankan. Dan juga pemilihan material dalam pembuatan motosikal ni juga diorang pilih material-material yang lebih baik dan lebih ringan guys. So meter dia pun meter full color TFT meter, mantap. Tangki petrol dia 17 liter. And kalau kita boleh tengok lah kat sini, kalau dia boleh buka, ini dia guys. Dia punya kompartmen dia. Kompartmen bawah seat dia memang sangat-sangat luas lah. Macam-macam benda korang boleh letak kat sini. And seperti kebiasaan Zontes punya skuter, kiri kanan mesti ada kompartmen. Ini besar gila guys, luas kompartmen dia. And of course, seperti kebanyakan Zontes, charging port ada kat dalam tu. Tu dia.
Ni pada letak kaki penumpang. Platform kaki cukup luas. Siap datang dengan level guard. And windshield dia tinggi guys. And of course sama seperti model D tu juga electronic control windshield. Korang boleh naik dan turunkan windshield ni secara elektronik. Tak perlu nak angkat-angkat penat. And sekarang ada kamera guys. Bukan optional. Korang beli-beli dia dah datang dah. Siap kamera depan dan belakang. Tu dia. Macam cigi saya lah. Untuk model E ni, harga jualan dia bermula daripada RM27,000 dan ke bawah. So, kepada mereka yang berminat dengan maxi scooter touring, korang boleh try tengok Zontes 368E. Alright guys, ini adalah model ketiga yang dilancarkan oleh Zontes pada Malaysia Auto Show 2025, iaitu Zontes 703F. Kita dah tengok D, E, F. G ada kat belakang ni guys. Ini G. So kita tengok model F ni pula. So model F ni adalah motosikal adventure yang menarik guys. Motosikal ni dikuasakan dengan enjin 3 silinder guys. 3 silinder 699cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 94 horsepower dan juga 73 Nm of torque. 94 horsepower tu untuk motosikal 3 silinder 700cc tinggi guys. Tinggi. Memang padu. So macam mana dia achieve 94 horsepower tu? Dia pakai CR tinggi sikit guys. Tu je trik dia. CR tinggi, horsepower confirm naik. So sistem suspension hadapan dia menggunakan USD fork. Suspension dia ni memang special. Nanti saya cerita suspension depan dan juga belakang. And korang tengok brake dia menggunakan 2 disc hadapan, menggunakan caliper daripada Hohwan. Radial 4 piston kiri kanan. And sistem brake dia ni keseluruhan caliper depan dan belakang J1, dan juga dia punya master pump dia ni pun radial daripada J1 juga. So brake dia memang padu. Okey, kita kembali kepada sistem suspension dia. Sistem suspension dia USD fork daripada Mazzocchi guys. Ini memang antara orang kata pengeluar suspension yang sangat terkenal, Mazzocchi. And bukan suspension biasa je guys. Ini adjustable suspension. Kita boleh adjust rebound dan juga compression dekat atas. And sistem suspension belakang dia menggunakan Mazzocchi adjustable, preload dan juga rebound. Rebound dekat bawah tu, nampak tu? Itu rebound. Paparan meter dia pun full colored TFT meter, sama je lah macam adik-beradik dia yang lain ni. Tangki petrol 22 liter guys. Memang padu. Ini seat dia cukup lembut dan dia ke dalam guys. So tak tinggi pun motor ni saya rasa. Datang dengan ABS depan dan belakang. Rim dia ni ada 2 variant, satu 19 inci ni dan lagi satu 21 inci. Bergantung kepada korang lah, korang nak model yang rim besar ke rim kecil. Kalau rim 19 inci ni lebih kepada touring lah. Kalau rim 21 inci tu of course untuk off-road. And ini windshield dia sama lah macam adik-beradik dia yang lain. Semuanya boleh kontrol secara elektronik. Tekan je button dia guys. Ni ada button windshield. Panel instrument dia dah macam cockpit kapal terbang dah. Windshield, TCS lah, seat, macam-macam ada guys. Kat sini pun sama. Lain daripada lain lah dia punya panel instrument dia. Padu. Apa saya nak bagi tahu, dia ada kamera belakang dan juga depan. Bukan optional, memang datang sekali. So itu dia Zontes 703F
So kalau kita ada peluang, kita akan test ride dan juga cover dengan lebih mendalam lah. Saya rasa motor ni memang menarik lah. Bunyi dia pun saya rasa best. Harga jualan dia guys, bermula daripada RM40,000 dan ke bawah. So memang kena dengan harga dia. 699cc, 40k, motor adventure, fully deck, ada crash bar. Ini apa orang kata, bracket untuk box semua sudah siap. Korang tinggal beli dan pasang sahaja. So kalau korang berminat, korang boleh pergi booking sekarang dekat dealer-dealer Zontes yang terdekat dengan korang. Bye. Kalau korang berminat nak tahu lebih lanjut berkenaan model motosikal jenama Zontes, ataupun kalau korang nak booking motosikal ni, korang boleh pergi ke NKS Motorsports dekat Jalan Kelang Lama sana, ataupun korang boleh search dekat Google Map KTM Premium Kuala Lumpur. Sebab kebanyakan dealer KTM adalah dealer Zontes dekat negara kita. Bye guys.